Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran TV PSS Al-Bayan, saluran TV PSS sekolah kami. Saya Nur Anisha Mimi binti Muhammad Nasir, wartawan TV PSS membuat laporan berkaitan tentang majlis pendaftaran pelajar tingkatan 1 yang telah berlangsung dengan lancarnya pada 10 Januari 2026 bertempat di Dewan Alumni pada 8 pagi. Ibu bapa dan penjaga diminta membawa dokumen penting seperti salinan MyCard atau slip keputusan dan dokumen sokongan lain. Pelajar dikehendaki hadir berpakaian uniform sekolah lengkap. Tujuan pendaftaran diadakan untuk memastikan kelancaran urusan kemasukan pelajar baharu ke alam sekolah menengah. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Tuan Pengetua yang menyambut kehadiran pelajar baharu dan ibu bapa. Dalam ucapannya, Tuan Pengetua menekankan kepentingan disiplin, sasiah diri dan semangat belajar dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Ucapan ini turut memberi gambaran tentang hala tuju sekolah serta peranan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak. Seterusnya, pelajar dan ibu bapa bergerak ke kaunter pendaftaran yang telah disusun mengikut kelas dan giliran. Pihak sekolah membuat semakan dokumen mengesahkan maklumat pelajar serta menyerahkan maklumat berkaitan kelas dan guru tingkatan. Proses pendaftaran berjalan dengan lancar hasil kerjasama guru, staf sokongan dan ibu bapa. Selepas selesai pendaftaran, ibu bapa dan pelajar berpeluang membuat pembelian barangan keperluan sekolah di koperasi. Antara barangan yang disediakan termasuk pakaian seragam, buku latihan dan keperluan pembelajaran. Kemudahan ini amat membantu ibu bapa kerana semua keperluan boleh diperoleh di satu tempat. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1. Semoga anda bersemangat menimba ilmu dan mencapai kejayaan di sekolah ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di studio Al-Bayan.